Tambahan, Speaker. Sungai Burong. Terima kasih. Saya terima kasih kerana diberi peluang untuk memberi pertanyaan ini. Pertama sekali saya agak heran juga apabila isu penangguhan ataupun pembatalan Terus kepada soalan. Soalan saya lah, mengapa ada kaitannya 1MDB dengan apa ni? Ini adalah sangkaan, saya ingat sangkaan yang tak betul, kaitan MDB dengan isu bankrupt. Apa bukti-bukti yang menunjukkan bahawa kerajaan bankrupt sedangkan keadaan hutang negara dimanage dengan apa orang kata dengan baik oleh bank negara. Perkara ini sebenarnya dibincang di parlimen, tapi sebab apa sekincan tadi membangkitkan kepada yang Menteri Besar dan telah menuduh kerajaan kerana kerajaan akan bankrupt, saya nak minta yang Menteri Besar tunjukkan bukti-bukti yang sahih kerajaan akan bankrupt. Terima kasih Yang Berhormat Sungai Burong yang bertanyakan tentang 1MDB. Saya kira kalau Yang Berhormat Sungai Burong ingin mendapat penjelasan yang terperinci tentang 1MDB, boleh hadir taklimat oleh Tun Dr. Mahathir, ya, yang mempunyai dokumen fakta yang cukup tepat dan sahih bagaimana kerajaan yang ada pada hari ini sebuah kerajaan yang korup, yang tidak dapat mengurus ekonomi dengan baik dan membenarkan satu syarikat yang ada kaitan langsung dengan pemimpin tertinggi kerajaan sekarang boleh berhutang sebanyak 45 bilion ringgit. Apa jadi kepada syarikat ini pastinya akan memberi kesan kepada sistem perbankan negara dan juga ekonomi negara. Ini Yang Berhormat Sungai Burong kena akui. Kalau tidak, mengapa GST dilaksanakan besok, Sungai Burong? Sebab kerajaan persekutuan sendiri mengaku di dalam parlimen mereka perlu melaksanakan GST untuk meningkatkan pendapatan kerajaan persekutuan yang semakin berkurangan. Ini fakta yang perlu Sungai Burong tahu dan dengarlah ceramah-ceramah yang kita anjurkan selepas ini. Terima kasih.